Kan? Contoh-contoh, jom kita tengok. Hari ni, tadi, terdapatnya dekat sini. Alamak, jauh lah. Ni tadi, petang tadi, ada dapat satu setup di mana berlaku yang dipanggil sebagai breakout kan? Tak nampak rupanya, sorry. Tu nampak tak itu? Ada berlaku yang dipanggil sebagai breakout. Ada breakout, so market tak boleh jalan terus. Di mana market akan turun untuk retest dulu. Salam kenal ayah ni trader ke? Kau ni apa? Kau tanya soalan apa ni? Ni dekat sini ada satu breakout yang berlaku. Kita tunggu dia masuk dalam zone untuk retest dan kita mencari yang dipanggil sebagai syarat market mula bergerak. Di mana syarat market mula bergerak perlu ada apa? Perlu ada AB, BO. Jom kita tengok. Kat sini tadi. Nampak tak? Okey. Jom kita tengok apa yang dikatakan sebagai syarat market mula bergerak. Price dah breakout. Price breakout, masuk balik ke dalam zone dan perlu meninggalkan yang dipanggil sebagai apa? AB dan juga BO. Di mana? Kat mana dekat sini kita nampak atau tidak yang dipanggil sebagai breakout? Tukarkan line chart kalau tak nampak. Okey. So kita nampak ada dekat sini ada satu yang dipanggil sebagai breakout, betul? Dapat atau tidak? Itu adalah yang dipanggil sebagai breakout. Dapat atau tidak? 65 mata yang memandang. Nampak tak yang dipanggil sebagai breakout tu? Sudah pun ada breakout. Tu lantak kau lah. Dapat papa. Apa? Papa kau papa kan Dan ya? Kan? Ayah kau beranak tang mana datang ke papa ni. Nampak? So bila kita dah jumpa yang dipanggil sebagai breakout, so syarat market mula bergerak apa? Yang tadi kita belajar. Syarat market mula bergerak. Syarat mula bergerak memerlukan yang dipanggil sebagai AB dan juga BO ataupun BO dan juga AB. Kan? So kat sini dah berlaku yang dipanggil sebagai breakout. Kan? Tukarkan kembali kepada candlestick. Candle. Kita nampak yang dipanggil sebagai syarat market mula bergerak, iaitu apa? Iaitu AB. So kat mana kita nak entry? Entry lah kita di dalam zone yang dipanggil sebagai AB. Nampak tak? Kat sini apa terjadi? Once kita entry, market terus jalan. Pom, terbang satu kali. Itulah dia. Lagi, nak tunjukkan lagi. Setup berulang kali. Ulang kali. Ni petang tadi. Sekejap. Ni petang tadi. Sekali lagi. Berlaku juga. TF apa favorite ayah? Kita macam ni. Kita trade. Kalau ikutkan, berdasarkan yang dipanggil sebagai ABBO. Dan kita akan melihat yang dipanggil sebagai candlestick untuk dijadikan sebagai satu zone. Bila kita ceritakan tentang zone yang menggunakan candlestick, TF apa yang memberikan risiko yang paling rendah? TF apa? Untuk mark zone, TF apa ya? Itulah, nak kena tahu. Kita nak entry di TF apa? Sebab dia ada pasang-pasangan dia. Kan? Macam Pak Long kau berpasangan dengan Mak Long kau. Mak Ngah kau berpasangan siapa? Pak Ngah kau. Kan? Ayah pasangannya siapa? Ayah Sofia Al-Barqbah pasangannya. Jenis tak nak jenis tak nak kalah. Kemon lah, benda boleh pilih. BBO kena multi time frame. Ya, betul. Sebab kita akan melihat di manakah adanya yang dipanggil sebagai AB. AB menceritakan tentang apa? AB menceritakan tentang ada order yang besar kat situ. Kan? So syarat market mula bergerak ni tak kisahlah. Contoh kita ambil lah. Bateri pun tinggal 5%. Patutlah gelap je. Nasib baik tak gelap terus. Ayah pun bukannya perasan. Macam ni
Kek markas ke ya? Come on lah, mesti mau markas lah. Apa guna kita ada markas? InsyaAllah nanti 80 mata yang memandang. Mungkin hari ni hari pertama nampak ayah live. Apa kata follow-follow kita dulu. Yang mana kita kat mana ni? Kita dekat KL lah, KL. Come on lah, kita orang KL kot kan? Mana nanti kita akan pelbagaikan aktiviti-aktiviti dekat sini, yang mana kita akan buat live market update. Live market update tu samalah juga dengan live trading kan. So untuk next class, kita akan adakan kelas pada 8 hari bulan Ogos kan. Assalamualaikum Tompang Ilmu. Tompang kan. Boleh Tompang. So yang mana belum follow dulu. Tap screen dulu. Sambil tu ada boleh join di markas tak ya? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Nak macam tu je ya? Kau nak pergi markas nak buat apa? Nak tidur sini? Nak tidur dengan ayah? Kau ingat ayah pelacur? Nak tidur dengan ayah? Tak. Benda kat sini kita trade lah. Tak nampak muka ayah. Ayah ni siapa? Ayah ni biasalah seorang yang kacak rupawan kat situ. Kau mungkin tak mengenali lah. Contoh lagi ya. Contoh. Okey, macam ni. Berapa orang yang ada? 75 mata yang memandang. Mungkin ada yang tak faham lagi berkenaan dengan yang dipanggil sebagai AB. Kita cerita pasal AB dulu nak? Nak tak kita cerita berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai AB? Come on. 77 mata yang memandang. Jom kita buat sedikit education berkenaan dengan AB. Ya, bising kau tutuplah telinga kau. Takkan ayah pula nak tutup mulut. Kan kalau ayah datang kat jemput kau, yang cokik kau, cepatlah. Kau order kau cepatlah nama kau Nama pun dah cepat. Boleh ya AB Abadi ke ya? Boleh. Alright. Market ni okey, kita deal 74 mata yang memandang. Kalau ayah buat education kan, ayah jalan sekali lalu je. Kan kalau ada yang tertinggal lah kan. Lepas tu mula dia tanya, ya boleh ulang? Ulang tak boleh. Ni ada. Nampak macam kau cik ni kalau kono ni kan, mesti melabang macam betul kau. Saya yang CS Kajang tu, alamak budak KL ni. Apa tu kau? Salin. Dua baloch. Gold buy now TPSN Bayo lah kau. 2 baloch kau. Roman kau elok ni kalau dan balun kau ni. Kan? Ni kono ni gagang. Okey, jom kita masuk sikit berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai abnormal candle. Alright. Dan kita akan tengok apakah peranan kenapa kita akan block dia ya, tak apa. Ayah memang nak up dia. So, kita tengok bagaimana peranan abnormal candle di dalam market. Yang mana inilah berpunca-punca yang kita kena lihat apa yang market terjadi. Okey, 79 mata yang mandang dah ready belum? Lantak kau, ready tak ready, kita jalan je dengan kita punya education untuk mengenal pasti yang dipanggil sebagai AB. Di mana market ini macam mana bergerak? Market bergerak dalam keadaan wave. Macam ni, breakout, retest, breakout, retest, breakout, retest. Inilah sifat market yang mana market tak boleh jalan terus macam ni. Clear atau tidak setakat ini, di mana market perlu bergerak mengikuti sifatnya yang berbolak-balik, breakout, retest, breakout, retest, breakout, retest. Clear atau tidak? Yang mana market tidak boleh jalan terus, tak boleh. Clear? Lantak kau. Clear ke tak clear ke, siapa suruh tak jawab. Okey, so bila kita faham di mana bila market ini mengikuti sifat dia berbolak-balik macam ni, breakout, retest, breakout, retest kan, biasanya candlestick yang mula terbentuk macam mana rupa dia, macam ni lah. Ini nak buat apa ni? Testing. Macam ni. Candle yang terbentuk macam ni lah. Di mana ini candle nombor 1, candle nombor 2, candle nombor 3, candle nombor 4. Okey, bila kita marking high, contoh high candle 1 bertemu dengan low nombor 3, di mana 1 berpasangan dengan 3, 1 pasangan 3, 2 berpasangan dengan 4. Okey, di mana kalau kita tandakan contoh 2 pasangan dia dengan 4,
high dia bertemu dengan low nombor 4. Candle nombor 1, high dia bertemu dengan candle nombor 3. Inilah yang dipanggil sebagai normal. Clear atau tidak apa penjelasan ayah berkenaan dengan normal? Dapat atau tidak? Sebab kita tunjukkan dulu berkenaan dengan normal, baru kita masuk berkenaan dengan abnormal. Clear, mantap. Okey, macam biasa ayah pam rokok dulu sebatang. Sebab kau clear, kenalah rokok dulu. Okey, so ini yang dikatakan sebagai normal. Jom kita tengok apa yang dikatakan sebagai abnormal. Di mana abnormal menceritakan market ini tidak menuruti sifatnya. Macam mana dia tidak menuruti sifatnya? Yang mana market perlu berbolak-balik. Tapi pada kali ini market terus jalan macam ni. Kan? Sepatutnya dia tak boleh macam ni. Dia kena naik macam ni dan turun kembali untuk retest di sini. Kan? Tapi pada kali ini dia tidak mengikuti sifat dia. Faham atau tidak? Kan? Inilah yang dikatakan sebagai abnormal, pergerakan yang tidak mengikuti sifat dia. Okey, so bila kita faham yang macam ni, kenapa, apa punca dia boleh berlaku benda ni? Ianya adalah disebabkan ada order yang besar di kawasan ini. Okey, faham kenapa? Sebab ada order yang besar. So, macam mana kita nak kenal pasti yang dipanggil sebagai abnormal candle? Di mana kalau macam ni punya rupa, bentuk candle dia akan lebih kurang macam ni lah. Alamak, silap. Macam ni. Macam ni. Macam ni lah. Okey. Apakah perbezaan antara yang dipanggil sebagai normal tadi dan juga abnormal? Ya, ada momentum yang berlaku. Kenapa perkara ini terjadi? Disebabkan ada apa? Ada order yang besar. Ada order yang besar. Contoh dia orang kata ada gajah, ada dinosaur, apa lagi benda-benda yang besar. Ui, buat apa tu? Cuba tengok sikit, cuba tunjuk. Cuba tunjuk sini lagi, dekat sikit. Siapa tu kau? Kenapa tu? Kejap lagi kita tengok. Kenapa? Sekejap, bagi lama sikit. Nampak tak tu? Kenapa dia boleh steal itu? Ayah tu ayah manap. Ayah manap. Ni ayah leman, ayah manap ada, ayah usuk ada, ayah setapah. Ayah Jamal ada. Ramai kat sini. Semua ayah-ayah belaka. Ni kat sini. Tak apa, kejap lagi kita belajar dulu apa yang dikatakan AB tadi, abnormal candle, dan kenapa ayah manap tadi dapat entry dekat situ. Jadi kita bodoh. Sorry. Kita analisis kita. Sorry. Kelab ayah anda. Ya. Kejap lagi kita tengok macam mana sel tu boleh dapat. Lama yang okey. Jadi kita tengok okey, di mana apakah perbezaan dia? Di mana di sini dia tidak mengikuti sifat dia, yang mana candle nombor 1, ini nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Kan? Candle pertama ni high-nya tidak bersentuhan dengan candle nombor 3. Kalau kita tengok sini, nampak ni, dia tak bersentuhan. So, bila tak bersentuhan, kenapa perkara ini berlaku? Disebabkan ada order yang kuat di sini. Dan inilah cara kita menentukan yang dipanggil sebagai abnormal candle. So, bila kita faham abnormal candle, terdapatnya yang dipanggil sebagai order yang besar, kan? Yang inilah kita akan jadikan satu zon ruangan untuk kita entry. Macam inilah kita akan entry. Kita akan marking high to low candle tersebut. Clear atau tidak? Nampak atau tidak? Inilah yang dipanggil sebagai abnormal candle. Mantap. Hai. Clear. Okey, jom kita tengok dekat dalam market apa yang dikatakan sebagai abnormal candle tersebut. Cuba tengok balik. Kan? Yang mana market ni, ini TF apa? TFM1.
Oh, baru tahu ni. Macam mana boleh tahu ni? Kau ni apa? Okey. So, jom kita tengok. Apakah tugas yang dikatakan sebagai abnormal candle ni? Betul ke abnormal candle ni yang mana terdapatnya order yang besar? Kan? Sebab bila kita faham di mana adanya order yang besar, barulah pergerakan market itu akan mula untuk bergerak. Okey, contoh. Ayah buangkan semua ni. Ayah, mana floating? Ayah mana floating? Ayah mana? Ayah mana makan keropok? Kruk. Okey, contohnya. Contoh. Nampak tak dekat sini? Ada satu candle yang dipanggil sebagai abnormal candle. Tu. Nampak atau tidak? Yang ayah tandakan ni adalah yang dipanggil sebagai abnormal candle. Betul atau tidak? Kita dah belajar tadi di mana candle ni tidak bersentuhan dengan candle ni. Low dia tidak bersentuhan. Ni setup saya cakap tadi ya. Oh, ini nampak atau tidak? Bila ada yang dipanggil sebagai abnormal candle, market datang untuk retest, terus turun. Benar. Benar kata dia. Kan? Okey, merujuk kepada kita punya syarat market mula bergerak. Perlunya ada apa? Perlu ada yang dipanggil sebagai AB dan juga BO. Kan? Yang mana dekat atas ni sudah pun berlaku yang dipanggil sebagai AB, sudah berlaku yang dipanggil sebagai BO, datang retest terus turun. Okey. Kita tengok. Tadi kita dah belajar abnormal candle ni terdapat order yang besar. Kan? Yang mana nampak atau tidak? Kenapa market berhenti di sekitar sini? Punca dia adalah yang dipanggil sebagai abnormal candle. Betul atau tidak yang ayah tandakan tu? Cuba tengok line chart ya. Kena tengok lah. Tapi mana BO itu? BO kat mana tu? Kat Somban kat tu kan? Tu BO atas tu. Nampak atau tak ada breakout yang berlaku di sini? Tu breakout kecil je, sikit je. Adanya breakout, adanya candle yang dipanggil sebagai abnormal candle yang menceritakan syarat market mula bergerak, datang touch terus turun. Okey, lagi kita tengok lagi. Kenapa market ni datang sekadar sini je? Apa jadi tadi? Terus dia membuat kenaikan. So sekarang ni kan, kalau kita tengok, ini adalah penentu dia. Sebab apa? Ini ada order yang besar. Sorry. Dia naik lagi. Dia naik semula untuk masuk kembali ke dalam zon ni. Tapi secara keseluruhan, secara on trend dia masih lagi ke atas. Oh, itu macam kah? Itu macam lah. Okey, kita tengok semalam punya candlestick. Nanti korang tanya, ya, abnormal candle ni nak pakai kat TF apa? Kan? Semua TF pun macam tu. Sebab apa? Peranan dia adalah mengatakan ada order yang besar. Contoh, nampak tak ni? Ini adakah ini dikatakan sebagai abnormal candle? Ayah Manap dah close ke belum tu? Oh, Ayah Manap, come on lah. Dia atas bawah dia sedut. Nampak atau tidak? Ini adalah yang dipanggil sebagai abnormal candle. Ini adalah zone dia. Ini adalah zone dia. Kan? Ada order yang besar kan? Ada order yang besar tu. Kan? So, ini punca dia di mana dia datang untuk retest area sini. Dan kemudian, cuba kita tengok dekat TF kecil. Di mana memerlukan syarat market mula bergerak, barulah dia boleh bergerak. Kita tengok syarat market mula bergerak apa? Sekali lagi kita nak tanya. Ingat lagi tak? Syarat market mula bergerak. Wow, 100 mata yang sedang memandang mungkin mencari-cari ilmunya di situ. Kan di sini adalah sedikit yang kita sharingkan. Yang mana apa yang kita gunakan adalah teknik yang dipanggil sebagai ABBO kan. So tadi kita dah masuk dalam zon. Dah masuk dalam zon. Syarat market mula bergerak perlu apa? Perlu ada apa? Nana ayah ingat lagi tak? Kalau tak ingat tu,
hari-hari makan semut ke? Biasa orang makan kismis minda, tapi makan semut lah tu tak ingat. Syarat dia perlu ada AB, BO. Ya, betul kan? So adanya yang dipanggil sebagai AB, ada yang dipanggil sebagai BO. Itulah syarat market mula bergerak. Huish, ayah pun dah tersyal dah kan. Biasalah lama sangat duk Amerika. Cakap orang 9 ni lain macam sikit. AB, BO, CYD itu lain. Itu lagu tu. AB, BO, Bobo di mana, Bobo tanya siapa, ngapain aja, tu lagu tu. Itu lain. So kita dah faham tadi AB menceritakan apa? AB Candle menceritakan tentang apa? Jawab. Sambil-sambil ayah isok dulu. Ayah kalau mengajar memang isok kan. Lepas tu itulah penyebab dia nanti boleh mati. Isok banyak. Okey, bila kita bercerita tentang abnormal candle menceritakan tentang ada order yang besar. Di mana candle pelik? Ya, betul, pelik sebab dia ada order yang besar. So sekarang kita dah ada dekat zone yang dipanggil sebagai AB H1. So kita nak entry yang awal. Bila kita nak entry yang awal, kita turunkan dekat TF yang paling kecil, iaitu TF apa? M1, dan carilah di mana berlaku yang dipanggil sebagai syarat market mula bergerak. Ni TF apa ni? M1 tu. M1. Kenapa M1? Sebab M1 lah permulaan market bergerak, dan juga M1 lah zone candlestick yang paling apa? Paling risiko paling rendah. Itu satu. Okey, so syarat market mula bergerak perlu ada yang dipanggil sebagai AB dan juga BO. Jom kita tengok ada atau tidak berlaku yang dipanggil sebagai breakout. Okey, kita nampak ada breakout berlaku di sini, betul? Ada breakout buy berlaku di sini, kan? So, thank you for the rose. Kan, sudah ada yang dipanggil sebagai breakout. Syarat yang kedua kena ada apa? Adanya yang dipanggil sebagai BO. Tukarkan kepada candlestick, lalu kita kenal pasti candle yang dipanggil sebagai breakout. Yang mana breakout? Yang mana AB? Inilah dia. Jadi kita dah dapat satu yang dipanggil sebagai syarat market mula bergerak. Apa terjadi bila price masuk balik dalam zone, terus kita entry, terbang tak ingat dunia. So itulah yang dipanggil sebagai syarat market mula bergerak. Dapat atau tidak 106 mata yang sedang memandang? Dapat atau tidak? Thank you. Siapa nama? Rasiza, follow the live creator. Thank you. So yang mana belum follow, apa kata follow dulu? Kan kena ABBO. Kena ABBO berlaku dalam zone ke? Ya, iya. Kalau tidak, buat apa kita lukis zone tadi? Kan okey, kena faham. Bila kita trade, kita nak kena ada mencari tempat yang betul. Ya, kalau candle AB bull, lepas tu candle BO bull, juga dikira juga. Iya, sebab tu kena fahamkan teori berkenaan dengan yang dipanggil sebagai AB terlebih dahulu. Pemilihan AB tu macam kurang dapat sikit. Dia bukannya bini calon isteri nak main pilih-pilih. Tak, kita kena kenal betul-betul dulu. Kan, sebab tu teori dia berkenaan dengan apa, macam mana kejadian sebatang candle tu terjadi, dan bagaimana itu kita kenal pasti ianya sebagai abnormal candle. Kenal pasti kat permulaan setiap H1 ke? Tak, setiap time frame kan ada candlestick. Sebab tu nama dia adalah AB candle. Kenapa kita tak ambil yang belah kiri dia tu, ya? Belah kiri yang mana? Yang mana kiri ni? Yang mana? Ya, kalau nak masuk buy latest, tunggu dalam M15 zone, tunggu ABBO ni. Betul. Memanglah candle datang, dah ayah buat kotak. Ya. Jom kita tengok sekarang ni punya market. Kita tengok sekarang ni punya market. Kan? Nampak tak dia berhenti kat mana? Dia berhenti kat mana tu? Saya nak tanya, ada berapa? 191 mata yang memandang. Adakah ini yang dipanggil sebagai abnormal candle? Adakah ini dipanggil sebagai abnormal candle? Bila price masuk ABH1 tu,
Tu tengok tak? Nampak tak? Kenapa dia tak boleh nak turun? Kenapa? Sebab ayah buat kotak. Cuba ayah buang kotak ni. Barulah dia bebas bergerak. Nampak tak? Bila kita faham pemilihan di manakah yang dipanggil sebagai abnormal candle. Nampak? Ayah bukan biasa-biasa. Tadi dia naik sebab ayah buat kotak. Sekarang ayah buang kotak tu. Aduh ya. Bukan. Sebab apa? Pemahaman kita yang mana kan, candle yang dipanggil sebagai abnormal candle merupakan ada order yang besar. Faham tak? Main-main lah ya. Ayah memang kuat main lah kan. Ayah buang lah kotak ni. Ayah buang je lah. Turun je lah kau turun. Ayah turun. Ayah order serius sikit lah. Oh lama. Kena serius nak kena gembat nak kena serius ayah memang kuat main lah. Banyak main lah ayah sorry Okey. Dapat atau tidak? Dapat ke tidak? Tu. Okey, ayah geram. Bila ayah geram, ayah buat kotak ke atas lah. Ayah buat kotak ke atas lah. Kenapa dia turun? Sebab ayah buat kotak ke atas. So sekarang ni korang nak dia ke atas ke bawah? Tak apa, biar dia bergurau atas dan bawah. Ayah buat dua-dua kotak. Mainlah kau kat situ. Main situ ya. Jangan pergi mana-mana. Salam ya Asyad ke? Alhamdulillah. Punyalah lama tak join live ayah. Hari ni baru faham lah. Baru nak faham maksud AB ni kena cari candle yang high dia tak bertindih lah. Ya. Sebab tu kena faham kan. Nampak? Kenapa dia bergurau situ? Sebab ayah buat kotak. Tak apa. Kalau macam tu ayah buang kotak biar dia bebas bergerak. Sekarang ayah dah buang kotak. Bebas lah kau. Ayah dah beri kebebasan kat dia. Tadi buat kotak. Tak boleh dia nak ke bawah. Ada kat sharp entry kat mana? Dekat ni lah. Dekat dalam yang dipanggil sebagai ABB tu lah. Sebab apa? AB menceritakan tentang ada order yang besar. Contoh bagi tengok phone. Mana SSS? Uish, kurang ajar betul. Orang minta lain, dia minta. Tengok ayah manap kau. Kau tengok ayah manap kau. Kan? Nampak tak? Dia dalam diam dia bubur, nampak? Ayah geram lah dengan dia ni. Kan? Ayah tengah ngajar dia duduk ni. Ada penunggu tu ya? Ada penunggu. Dah lah malah kah? Malah ayah nak mengajar, bila ayah nak profit? Tak, SSS yang banyak-banyak. Ada tak? Tak ada. Tak ada. TPSL dibayar ke ya? Tak. Kalau atas bawah macam mana nak tahu arahnya ya? Okey, kita kena tengok, kena melihat. Okey, ni nampak ni. Ini yang ayah lukis tadi tu apa? Kau ingat ayah memanglah ayah memang bangang pun. Tak, maksudnya kenapa ayah lukis gini? Sebab dia ada terperangkap di atas dan bawah. Tetapi kita kena tengok keseluruhan. Kalau kita buka lah TFM 15 sekalipun, ada breakout buy ke breakout sell. Macam mana nak pilih candle AB? Ya, kena faham dulu berkenaan dengan teori, menceritakan AB itu apa, dan dari segi pemilihan. Ni kenapa market sampai sini, kenapa M15 ni sampai sini je dia mampu turun. Nampak tak? Ni M15 ni, betul. Ni M15 kan? Kenapa dia sampai sini je, lepas tu dia naik balik? Ini AB tak? Ayah nak tanya. AB abnormal candle tak? Nampak baju mokas tadi? Ya, ada ni depan ni. CMP breakout bawah. Lemak CMP breakout bawah. Yelah tu. Lama ni. Zali Snem. Nampak atau tidak? Ini AB atau tidak? Ayah tanya. Kirim salam bos ke Bob? Bos ke Bob? Salam. Tak tahulah ya. Tak tahu. Kau tak payah nak berbuat tak tahu, hamba Allah. Tumbuk ni sekarang. Macam tu lah kan. Ayah Manap tengah recovery ya. Ayah Manap kau tengok, dia bukan recovery lah. Tunjuk ini hari punya profit berapa bang? Malah lah Ayah Manap ni bukannya biasa-biasa lah. Tengok sikit, tunjuk sikit. Ayah Manap pelik. Ui, dahsyat tu. Ayah Manap biru-biru. Uish, dah cukup lah. Ayah Manap kat sini memang teruk-teruk perangai dia. Ya, tak nak balik undi kot lah. Ayah jenis undi pos. Ayah jenis undi pos. Undi pos ya.
Withdraw kan. Okey, contoh lagi, nak tunjuk lagi contoh, nak tunjuk bagi korang faham lagi dekat M15 semalam juga ada setup di mana. Okey, nampak atau tidak di sini? Kenapa tak ambil bawah? Alamak, adalah ciri-ciri dia. Kena belajar, kena fahamkan dulu. Undi po ngam ya. Mantap. Mantap. Okey, nampak tak ni? Kenapa market ni sampai sini? Dia sudah ajak kita main puzzle pula. Okey, main puzzle lah. Jadi kalau macam tadi tu, kira kena tunggu dia pecah dulu. Betul kan? Okey, market datang daripada bawah ni. Datang dari bawah kan. Nampak dia berhenti kat mana? Dia berhenti dekat sini kan. Kenapa? Kenapa dia berhenti dekat sini? Okey, inilah sebab dia. Di mana peranan yang mengawal harga disebabkan yang dipanggil sebagai abnormal candle. Nampak tak tu? Berhenti dekat sini, terus turun. Kenapa? Tu, alamak, sorry. Tu abnormal candle tak? Betul tak ngam-ngam dia datang, dia touch dekat situ. Ya tak nampak ya, ayah tak tunjuk lagi. Ni nampak ni. Abnormal candle kan? Dia datang, naik, berhenti dekat situ. Dan kenapa sekadar berhenti dekat sini? Kenapa dia berhenti dekat sini je? Disebabkan yang dipanggil sebagai apa? Abnormal candle. Macam mana kita nak entry dekat sini, nak dapatkan entry yang sharp? Macam mana? Kan? Kita nak cari yang sharp, turun pasangan dia. M15 berpasangan dengan siapa? Anak-anak ayah, cuba bagi tahu sikit. M15 berpasangan dengan siapa? Abnormal tapi tak ada BO, tak apa ke ya? Mesti mana maunya tak ada, mesti ada punya. EM1. Yes. So kita nak tengok dekat sini yang mana syarat market mula bergerak ada atau tidak. Jom kita tengok kat sini. Tukarkan kepada TFM1. Kita nak tengok dapat tak sharp entry. Sini. Ini betul ya. Ini zone dia yang ayah tandakan tadi. Di mana syarat market mula bergerak memerlukan apa? Memerlukan yang dipanggil sebagai AB dan juga BO. Nampak tak? Kan? AB, BO. Memerlukan yang dipanggil sebagai AB dan juga BO. Okey, kat sini tak ada AB, kat sini ada AB tapi tak ada BO. Sini jalan lagi. Okey, dekat sini sudah pun ada yang dipanggil sebagai apa? AB. Betul? Adanya yang dipanggil sebagai AB, tandakan AB ni kan, dan memerlukan syarat market mula bergerak memerlukan yang dipanggil sebagai BO. Tukar line chart, kita nampak ada breakout yang berlaku. Kat mana breakout tu? Tu breakout. Ada breakout, ada AB. Ada AB tak? Ada AB. Bila price masuk balik, dekat sinilah kita akan melakukan entry. Di mana ini syarat market mula bergerak. Sharp tak entry? Sharp tak entry kita anak-anak? Dapat atau tidak? AB ya? Iyo AB. Naiklah dia entry kita situ. Sebab apa? Bila kita trade, kita nak kena dapatkan di awal syarat dia nak bergerak macam mana. Nak masuk kelas ya. Kita akan adakan kelas. Oh, korang tak tahu ya, handsome. Oh, ayah handsome, mesti handsome-nya. Dia nak gerak apa? Tak ada ni anxiety. Siapa? Tu. Is. Bukan situ. Anxiety. Kenapa? Anxiety macam mana? Anxiety macam mana? Dia pun tak ada masalah. Itu? Masalah tu macam cerita kan. Pergi gede orang. Serius. Tak tahu lah ya. Tak tahulah. Ada orang kena anxiety pula dah. Kan dia takut tengok ayah trade tadi. Terus anxiety. Tapi tak apalah. Biasalah tu anxiety. Alright, jom.
Mungkin ada yang baru pertama kali bersama dengan ayah, kan? Boleh tolong untuk tap screen, kan? And then dalam waktu yang sama, jom ayah bawa jalan-jalan sikit. Kita dekat mana ni? Oi, bersepah lah kita punya office. Okey. So sekarang ni untuk makluman kita dekat di ALC Academy.